yang Maira nak cakapkan sebenarnya? Nak cakap apa dengan Dani? I love you. Hai kawan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan hari ini kita berada bersama Humaira dan ada bersama Dani. Humaira macam suka je hari ni. Kenapa Humaira macam suka hari ni? Sebab saya jumpa yang orang saya nak. Oh, awak dapat jumpa orang yang awak nak. Okey, tapi apa-apa korang, ini semua atas persetujuan ibu dan bapa mereka ya. Ibu dengan ayah diorang dekat belakang ni, sama-sama tengah tengok ya. Humaira ni dia selalu cakap kat ibu dia yang macam, ibu nak tengok Dani, nak jumpa Dani. Tapi Humaira ni dekat Kuala Lumpur dan Dani ni kat Kuantan. Dani nak jumpa Humaira juga tak? Tak embuh lah. Kenapa pula tak ambuh? Humaira nak jumpa Dani kan? Nak. Tapi kalau Dani tak nak jumpa Humaira macam mana? Nyajuk. Biar api dia berajuk Humaira janganlah merajuk. So Humaira kena tunjukkan bakat dekat Dani. Dani ni dia nak berkawan dengan orang yang kreatif. Humaira boleh buat apa? Saya boleh nyanyi. Cuba nyanyi. Aduh abang, bukan masukku begitu. Masalah set cuburkan kata tak mau. Curah bikin kau bisa coba ke airportnya saja. Kalau oh, tak sedap Humaira dia kata tak sedap. nak kawan dengan orang yang pandai berzikir. Dia nak yang pandai berzikir, Humaira pandai berzikir. Pandai juga. Pandai. Ha? Pandai. Subhanallah. Subhanallah. Nampak? Dia boleh lah Dani. Dia sebenarnya dia malu ni. Dia tak tahu nak cakap apa. Apa yang Humaira nak cakapkan sebenarnya? Nak cakap apa dengan Dani? I love you.